Bayangkan kalau ada pasangan anak muda yang mula menabung emas sejak tahun 2023 untuk dana perkahwinan mereka. Kalau masa tu mereka target nak kumpul 100 gram emas ni, yang pada tahun 2023-nya hanya bernilai sebanyak RM30,000. Kini nilai simpanan 100 gram tersebut telah meningkat kepada RM60,000. Inilah kelebihan bila anak muda celik emas sejak awal lagi. Mereka tak buang masa simpan duit dalam bentuk wang kertas yang nilai dia makin lama makin susut. Sebab apa? Sebab realitinya kos kahwin makin lama makin mahal. Kalau tahun ini kos RM30,000 tu dah cukup untuk majlis kahwin yang sederhana, 2-3 tahun akan datang jumlah tu mungkin tak cukup pun disebabkan inflasi dan kenaikan harga barang. Jadi untuk elak tekanan kewangan waktu nak berkahwin nanti, cara yang paling bijak adalah simpan dalam bentuk emas. Dengan simpanan 100 gram yang meningkat ni, bukan saja pasangan anak muda ni bayar kos majlis kahwin, malah mereka boleh buat persediaan selepas kahwin seperti kos sewa rumah, nafkah isteri, barang-barang untuk masuk ke rumah. Jadi berbaloi kan kita simpan dalam bentuk emas? Kalau anak muda yang nak mula menabung emas sekarang ni, kita boleh bermula serendah RM100 dan konsisten menabung emas sampailah cukup 50 gram yang pertama ni, kerana 50 gram pada hari ni sudah pun cukup untuk majlis kahwin sekitar RM30,000. Boleh rujuk pergi video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bantu tumpuan sebaiknya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!